سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan dikehendaki dengan salatul wusta, iaitu sembahyang asar. Yang dikatakan salatul wusta itu ialah sembahyang asar. Kait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tu, hafizu 'ala sholawati was salatul wusta. Kamu kena jaga sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta. Wusta maksudnya yang tengah, sembahyang yang tengah. Tak silap, bulan lepas saya dah urai sikit kait dengan tengah. Kenapa asar tu disebut salatul wusta, sembahyang yang tengah. Jari ni, kalau jari tengah ni panggil jari wusta. 12 ini, 12 ini yang dipanggil wusta. Yang lebih senang bagi orang yang pernah mengerjakan haji atau kursus haji, jamarah tu yang tengah tu panggil jamratul wusta. Jamratul ula, jamratul wusta, jamratul kubra. Maknanya wusta di tengah. Jadi sembahyang yang tengah dipanggil sembahyang asar. Sebut sembahyang salatul wusta, sembahyang yang tengah. Kenapa? Kerana kalau kita tengok asar ni pun dia duduk tengah. Awal malam maghrib, tengah malam isya, awal siang subuh, tengah siang subuh. Jadi bila mai asar ni, nak kata malam, tak malam sangat sebab masih cerah. Nak kata siang, tak siang sangat, dah redup dah. Jadi dia di antara malam dan siang. Itu. Jadi yang tu disebut salatul wusta, sembahyang yang pertengahan. Itu. Jadi kenapa hafizu 'ala sholawat, jagalah sembahyang 5 waktu. Bila sebut sembahyang 5 waktu, dah masuk dah asar tu. Kan? Lepas tu was salatul wusta, jaga sembahyang asar. Jadi asar ni sebut 2 kali. Pertama sebut secara umum, yang kedua sebut secara khusus. Sebut 2 kali. Sebab apa? Sebab memang kalau dibanding sembahyang lain, sembahyang asar lah banyak orang alim. Masa tu buat kerja pun kau dah sedar, main pun kau dah balik, apa semua jaga. Nah itu saya sebut tu dah. Kada ada buku iklan-iklan di jalan, patuhilah undang jalan raya, ikat tali pinggang keledar ada. Ikat tali pinggang keledar tu bukan undang jalan raya kan? Ya, yang tu undang jalan raya. Ada, yang tu undang jalan raya. Tapi dah kata patuhilah undang jalan raya, ikat tali pinggang keledar anda. Di antara undang jalan raya yang paling banyak orang lawan sekali ialah tali pinggang keledar. Masuklah saya pun. Tuan-tuan main kuliah tadi, main masjid tadi, pakai tali pinggang tak? Semua durhaka tu. Okey, itu. Maknanya hatu orang paling banyak lawan. Tu. Banyak lawan. Itu. Jadi, patuhilah undang jalan raya dan ikat tali pinggang keledar ada. Sembahyang tu banyak orang suka tinggal. Sama juga Allah sebut hafizu 'ala sholawat was salatul wusta, jaga sembahyang 5 waktu dan sembahyang asar. Sebab tu ulama mengatakan salatul wusta tu asar. Walaupun ada juga ulama mengatakan salatul wusta tu subuh. Tapi kalau kita tengok makna tengah tu memang asar. Baik. Iaitu sembahyang asar. Adapun sebab ditentukan dengan menyebutkan dia kerana kelebihannya dan mulianya. Adapun kerana ditentukan menyebutkan dia kerana sembahyang asar ni lebih kelebihannya dan mulianya sembahyang asar atas yang lain. Itu. Asar ni kalau dia mulianya asar lebih pada yang lain. Sebab tu pahala paling besar sekali berjemaah sembahyang ni, sembahyang subuh. Berjemaah. Ialah Jumaat tu paling besar sebab dia wajib. Sembahyang hak wajib berjemaah ada berapa? Hak kena jemaah sembahyang ada berapa? Wajib jemaah. Kata jemaah tak sah. Ada berapa? 4, 5. Betul? Hak wajib berjemaah, kena jemaah, tak jemaah tak boleh. Satu je Jumaat, lain tak payah. Bukan tak payah, tak wajib. Kita tak payah berkata jemaah lagi. Itu. Solat bila kata benda wajib, mana dia yang paling besar Allah. Tapi kalau hak sunat ni, sunat berjemaah. Dia sembahyang jemaah ni ada sembahyang
semayang itu wajib dan wajib berjemaah. Betul. Ada semayang wajib berjemaah. Satu. Ada semayang tu orang panggil pada ni, semayang tu wajib tetapi sunat berjemaah. Macam semayang fardu apa semua tu. Ada semayang sunat tetapi disunatkan berjemaah lagi. Dia semayang raya, gerhana matahari, semayang tu sunat tapi disunatkan berjemaah. Itu maknanya semayang raya ni kalau semayang seorang pun sah, sebab dia sunat dan disunatkan berjemaah. Itu orang kita ni kadang-kadang tu tak dapat semayang raya, sakit ke uzur ke teriak, ziarah Allah hari ni saya sedih lah tak dapat berjemaah raya, tak dapat main. Cuba membayar pergi raya berziarah dia, kebetulan dia tak dapat main raya, uzur ke sakit ke gaul ke pening ke demam ke, teriak. Tak dapat sembahyang raya berjemaah, teriak. Tak sembahyang Jumaat, tak teriak. Masuk jumlah gila apa je. Jadi maknanya itu. Jadi pahala yang paling besar sekali berjemaah subuh. Tuan Nabi sebut tu, kalau manusia boleh nampak pahala jemaah subuh ni, dia akan pergi berjemaah maharqa al-Qudbi. Paling besar sekali. Bawah sikit pada subuh, asar. Dia duduk nombor 2. Bawah pada asar, bawah pada asar isya. Isya. Bawah pada isya, zuhur. Bawah pada zuhur, maghrib. Maghrib hak terakhir sekali. Hak tu paling ramai semua. Ada. Maghrib ni itulah orang Melayu cerdik, tak cerdik tak tahu. Pergi. Maghrib ni bawah sekali. Bawah bukanlah kata sebut bawah kalau tak apa, maknanya kalau maghrib buat, maknanya hal lain lagi dia kena buat. Kena buat, itu pahala yang berjemaah itu. Baik. Sebab diturunkan ayat kerana memudahkan semayang, tak kalah takut. Sebab diturunkan ayat kerana memudahkan semayang, tak kalah takut. Diturunkan ayat Quran, dalam surah Nisa tu ada menceritakan semayang tak kalah takut. Itu. Sebab itu semayang ni, kalau hak jenis semayang yang 4, zuhur, asar, isya, bila kita duduk macam biasa, sini kita tak pergi ke mana lah, apa semua duduk tempat biasa apa semua, yang kita panggil kita bermukim, kita mustafid situ. Bila kita semayang 4 rakaat, semayang 4 rakaat. Tapi bila kita bermusafir, zuhur itu diboleh kasarkan, hampak boleh kasarkan, boleh tinggal 2. Itu Islam, itu kita kena buat. Sebab semayang kasar ini hadiah Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang bermusafir. Kena buat. Dia kata tak apalah saya nak buat macam biasa. Janganlah Tuhan bagi, ambil lah. Yang terajak rajin lah. Ada. Itu. Kerana di samping kita buat, di situ ada dakwah. Dakwah menunjukkan kata Islam ni mudah. Islam ni bukan literik. Ada kalanya bini, ada kalanya bini. Itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelonggaran. Apa semua. Jadi kalau kita betul pergi mana pun macam tu lah, tak ada puasa, tak ada jamak, ada apa semua, mungkin kita orang semayang ni tak apa. Orang berburu semayang, dia kata payah Islam. Orang bukan Islam tengok payah dia macam dia juga. Sebab tu bila kita bermusafir, kita jamak dan kasar dan jamak boleh tu. Maknanya kita tunjuk orang panggil ini Islam. Ada kalanya. Itu. Sebab tu kadang-kadang 2-3 benda saya sebut. Macam kita punya kenuri tali arwah. Ada bat tali. Kalau kenuri itu kenuri arwah, eloklah kita bat tali. Kalau kenuri itu kenuri arwah, kita pun panggil kenuri arwah, elok kita bat tali. Tapi jangan semua kenuri nak kena bat tali dulu. Ada, jangan semua. Itu, dia buat tu saya Wahabi pula. Tapi kadang tak patut dah. Kalau kenuri arwah apa semua tak apa kita bat. Tapi jangan semua kenuri nak kena bat tali dulu. Saya orang kata, payahnya nak makan. Makan musik so. Kenuri arwah tak apa lagi tabat tahlil betul kan. Kenuri kecukuran pun tahlil, kenuri duk rumah baru pun tahlil, kenuri pergi haji pun tahlil, open house pun tahlil. Jadi kadang-kadang tu tengah malam jadi susah. Jadi tak apalah kalau kenuri arwah kita buat tahlil. Kenuri biasa, bismillahlah makan. Bismillahirrahmanirrahim makan apa semua. Supaya sekali-sekala kita kena buat betul juga supaya tak nampak kata Islam susah sangat. Padahal bukan Islam, dia yang buat bini susah. Ada. Kadang-kadang budak duk merengek bawa anak apa semua, ayah nak makan. Nanti sah. Amak tu nanti sah. Apa semua. Lepas tu budak tu mengantuk lena tak riba.
Balik tak makan macam tu ya. Akhirnya tak mau pergi dah, tak susah nak makan. Tidak pun tak apalah, buat tahlil bagilah budak-budak makan. Itu. Bila kawan dia tak tahlil lagi, budak tu pegang nak makan dah. Awak boleh makan jadi ni lah. Cuma kadang-kadang kita sudah buat jadi terik sangat. Nada, terik sangat. Cuba kita kenok sikit. Nada. Saya nak sebutnya semayang ni hadir pasal dia ada 3. Satu, semayang jadi hadir pasal ni, pertama kita semayang biasa tamat. Yang kedua kita semayang pasal 2 rakaat. Ada lagi satu. Ada kala semayang zuhur asar. Zuhur asar Isya ni boleh semayang 1 rakaat sah. 1 rakaat saja sah. Itu. Ini semayang ketika di dalam peperangan. Semayang khauf orang panggil 1 rakaat saja. Nah itu. Jadi ketika kita duduk 4. Ketika kita musafir 2. Ketika dalam peperangan 1. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Nanti tengok keadaan macam mana. Orang kita apa tak tengok keadaan ni. Dia kata lagu tu. Ada ubah-ubah apa semua. Itu. Pagi. Jadi ketika kita dalam musafir 1 rakaat. Sebab tu kalau kita tengok kafiat bila dalam peperangan Nabi SAW menjadi imam. Nabi semayang 2 rakaat. Satu kumpulan semayang 1 rakaat bagi salam dulu. Lepas tu habis pula mai kumpulan 2 semayang bersama Nabi 1 rakaat, lepas tu bagi salam selesai. Ni pagi. Baik. Sebab adalah sebab diturunkan ayat itu kerana memudahkan semayang tak kala takut. Turun tu memudahkan semayang tak kala takut. Semayang tak kala takut, semayang khauf nama dia. Semayang kena takut. Ini ketika dalam peperangan tapi tak berperang. Musyrikin duduk di depan, musuh Islam duduk depan, tu nama takut. Hak berperang tu pun yang berceramuk tu itu nama dia syiddatul khauf. Semayang yang bersangatan takut. Hak tu langsung tak kira kiblat, tak kira ke mana, tak apa ikut dan apa semua, dan sujud sekalipun apa semua dah. Itu nama dia syiddatul khauf. Semayang yang bersangatan takut. Tapi kena semayang dalam perang tu. Itu. Semayang khauf ni semayang yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Itu. Satu kumpulan semayang dulu, satu kumpulan tunggu. Pun semayang khauf ini ajar kafiat dia berjemaah. Sebab tu walaupun berjemaah ni tak wajib, tuan-tuan sekalian, tapi tuntutan dia sangat kuat, macam hampir wajib berjemaah ni. Sebab tu kalau tak tahu kadang-kadang kita suka lekat semayang seorang, tak tahu kena berjangkit pun, takut dapat pahala. Padahal sebelum berjemaah ni dituntut sangat. Sampai dalam perang pun dia ajar semayang berjemaah dalam perang tu. Kalau dah tak perang pun tak berjemaah, tak buat perang, tak semayang langsung. Pagi. Itu dia. Baik. Pada setengah peperangan semayang Rasulullah SAW semayang zuhur atas jalan adatnya, dan adalah musyrikun hampir dengan mereka itu melihat ia akan muslimin. Dia buat satu kisah dalam peperangan. Nabi SAW semayang zuhur atas jalan adatnya. Atas jalan adat ni semayang macam biasa. Semayang macam biasa. Orang panggil tak ada lah kata nak semayang cara perang ke apa, tak ada. Semayang macam biasa. Baik. Maka tak kala selesai mereka itu daripada semayang, kata setengah daripada musyrikin, jikalau kamu gerempok atas mereka itu dan semayang, nescaya mengenal kamu akan mereka itu. Berkata setengah yang lain bahawasanya bagi mereka itu kemudian daripada semayang itu lebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan anak-anak mereka itu, yakni dikehendaki semayang asar. Maka turun Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang syiddatul khauf. Habislah cerita tu. Tentu faham dia cerita apa. Tentu je. Baik. Baik, ulang sekali lagi. Pada setengah daripada peperangan, sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur atas jalan adatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur atas jalan adatnya, sembahyang macam biasa. Orang panggil. Itu. Baik. Kata setengah daripada musyrikin, jikalau kamu gerempok atas mereka itu dalam sembahyang mereka itu, nescaya mengenal kamu akan mereka itu. Kata musyrikin,
Kalau kita serang masa tengah mereka semayang, kan senang. Nada. Silap kita. Masa mereka duduk semayang, kita tengok saja. Kita serbu masa tengah semayang tu. Mengena mereka itu, maknanya kalah mereka tu. Habis kita boleh bunuh mereka tu. Nah itu. Musyrikin cakap begitu. Baik. Berkata setengah yang lain bahawasanya bagi mereka itu kemudian daripada semayang itu terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan anak-anak mereka, anak-anaknya. Lagi kata dengan kawan mereka juga musyrikin, dia kata tak apa, selepas daripada semayang ni ada lagi satu semayang yang orang Islam sangat yang sangat sayang semayang ni lebih daripada bapa mereka itu dan anak-anak mereka itu. Maknanya lepas daripada semayang yang ini, nanti mereka ada lagi satu semayang yang orang Islam sangat sayang semayang ni. Sayangnya semayang ni lebih daripada sayang pada bapa-bapa mereka, ibu-ibu bapa mereka dan anak-anak mereka. Lepas pada semayang yang ni. Maksudnya semayang tu semayang zuhur. Mana kalau lepas semayang tu, mana semayang asar. Maknanya kita serang dalam semayang yang selepas daripada semayang zuhur ni. Terserang tu. Maknanya memang mereka akan semayang. Kata musyrikin. Semayang ni memang bagi orang Islam sangat besar. Ni musyrikin yang duk cakap. Itu. Baik. Yang ni dikehendakinya mereka itu semayang asar. Yang dimaksudkan semayang selepas daripada semayang zuhur itu ialah semayang asar. Maka turun Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafiat syiddatul khauf. Lalu Jibril alaihissalam turun ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam cara semayang dalam peperangan. Banyak ayat banyaklah sampai dalam perang tu Allah Subhanahu wa taala tak bagi letak senjata. Pastikan pegang senjata tengah semayang. Dan jangan semayang semua. Satu kumpulan semayang, satu kumpulan menghadap kepada musuh. Jadi kumpulan yang pertama sudah masuk pula kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua pula bila dan semayang, jangan letakkan senjata. Pegang juga senjata tu. Itu cerita dia. Sebab apa? Musyrikin bersedia untuk menyerang umat Islam ketika dalam semayang. Itu cerita dia. Yang dia nak sebut sini bahawa musyrikin pun tahu hebatnya semayang asar. Musyrikin pun tahu orang Islam ni memang sangat sayang dengan semayang asar. Tiba-tiba ada orang Islam yang tak semayang asar. Maknanya kalau musyrikin pun tahu besarnya semayang asar, tiba-tiba orang Islam tak tahu semayang asar ni besar. Jadi nak bubuh apa nama orang Islam ada ni? Musyrikin kata tak apa, selepas daripada semayang ni nanti mereka akan ada lagi satu semayang yang sangat besar dan mereka lebih sayang semayang ni lebih daripada mereka sayang ibu bapa mereka, lebih daripada mereka sayang pada anak-anak mereka. Maknanya semayang tu ialah semayang asar. Itu baik. Maksud tu maka tilik oleh. Sekarang dikata cuba kamu fikir betapa kelebihan sembahyang asar. Kau bayangkan betapa besarnya sembahyang asar itu. Dan nyata hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Sampai orang musyrikin pun tahu kelebihan sembahyang asar. Itu yang Allah tak sebut hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jaga sembahyang 5 waktu dan sembahyang asar. Allah pun sebut umum, lepas tu sebut khusus. Macam saya sebut contohlah, menantu kita balik rumah, bila nak balik rumah mak dia apa semua, kita pesan, kita nanti kiri salam semua, kiri salam semua nak, mak ayah hang sama, semua tadi tak masuk mak ayah dia, masuk. Tapi dalam semua tadi hak paling penting mak ayah. Itu. Tu Allah sebut jaga sembahyang 5 waktu, dah masuk dah asar. Dan sembahyang wusta tu kena jaga. Asal lagi sekali sebut. Itu. Maknanya kita fahamlah di situ sembahyang asar ni sangat hebat. Sangat besar. Itu. Dan waktu itulah waktu mulai. Kalau kita tengok kalau mana-mana masjid, mana-mana surau yang ada jemaah pun. Tetapi bila kita pergi tengok asar kurang pada waktu lain. Nak bandingkan maghrib asar. Pagi. Zuhur mungkin ramai, asar kurang. Itu. Bab orang panggil ialah bila pahala besar tu jian dia pun kuat juga. Jian dia kuat juga. Itu. Tu kena jaga. Baik. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salah wa la takunu
minal musyrikin. Kembali kamu segala mukmin kepada Allah. Allah panggil, hei orang beriman, baliklah pada Allah. Dah pergi jauh dah. Dah balik dah. Munibina ilaihi, baliklah pada Allah. Balik padaku. Nah itu. Betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada hamba dia. Allah panggil balik. Berbalik. Kalau tersasar dah jauh, jiwa dah bawa pergi jauh. Nah, dah lalai jauh dah. Dah banyak dah dosa. Baliklah. Balik. Kita panggil balik kepada jalan. Balik kepada jalan yang benar. Dekat diri balik dengan Allah Ta'ala. Bertobat daripada dosa. Tu Allah SWT. At-taibu minaz zambi kama la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa, macam dia tak pernah buat dosa. Macam dia buat dosa banyak, dia buat maksiat banyak macam-macam, tapi kalau dia bertaubat nasuha, dia bertaubat betul, macam dia tak pernah buat dosa. Allah ampun habis. Janji bertaubat, dosa apa pun, tak ada dosa yang Allah Ta'ala tak ampun. Walaupun dosa yang melibatkan dengan hudud. Dia berzina. Ada, dia berzina. Berzina ni kalau sabit kesalahannya, dia kena sebat 100 rotan. Kalau dah kahwin, dia kena rejam sampai mati. Nah itu. Tapi belah ni siapa nak sebab? Siapa nak rejam? Tak ada undang-undang hudud tu, tak ada. Baik, dia bertobat. Bertobat nasuha dia umum. Allah ampun dosa. Nah itu. Lepas tu ni saya tak kena sebab, tak salah ke? Itu bukan salah, itu salah kerajaan. Bukan salah, salah kerajaan. Bukan nak laksanakan hukum untuk kerajaan nak jawab. Kerajaan kata saya tak boleh dapat kuasa kalau orang tak undi saya. Ini salah orang undi. Panggil itu nak nanya. Jadi kalau orang yang buat dosa pun, panggil dia bertaubat dosa apa pun, taubat nasuha, Allah ampun. Tu tanya Ustaz, mana tanda kata Allah ampun dosa? Tanda Allah ampun dosa sebab bertaubat dia rasa tenang. Buat ibadah dengan tenang. Tanda Allah Ta'ala tak ampun segala dosa-dosa dia, tanda Allah Ta'ala tak ampun. Tanda Allah Ta'ala tak ampun bila dia bertaubat, dia rasa, tu ampun ke tak dosa aku? Ampun ke tak? Ampun ke tak? Itu tak ampun. Sebab apa? Sebab kamu sebenarnya pun buruk sangka dengan Allah. Ada buruk sangka, jahat sangka dengan Allah. Allah cerita banyak ayat, berapa kali Allah kata Allah nak ampun dosa. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha, banyak ayat Quran. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita Allah nak ampun dosa. Tiba-tiba yang hang bertobat tak yakin lagi, tak ampun terus pada muka hang. Itu. Betul kalau duk ampun ke tak ampun kalau dosa aku dak. Panggil. Itu. Mesti dia kena yakin Allah ampun dosa. Sebab nas Quran dan hadis. Taubatlah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Cuma kadang-kadang bila dia bertaubat, dia teringat dosa dia dulu. Ada, teringat. Bila teringat dosa dulu, okey, bukan dia tak yakin kata dosa-dosa dulu tu betul, benar tu taubat nasuha dah, tapi duk saja teringat. Tu ulama kata bila duk saja teringat, sunat taubat semula, bukan wajib. Sebab tu dia istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Bukan makna bila taubat semula tu dia tak yakin baca dosa dia Tuhan tak ampun dah. Cuma sunat, bukan wajib dah. Astagfirullahalazim semua tu. Jadi Allah pun panggil, kembalilah kamu hi segala mukmin kepada Allah. Munibina ilaihi, baliklah kepadaku. Sudahlah. Orang panggil, sudah. Nah itu. Nak pergi sampai jauh mana langsung. Tengok Allah Ta'ala ni kasih pada hamba. Lebih kasih pada ibu bapa. Ibu bapa kasih pada anak. Ada ibu bapa ada halau anak dia tak balik dah. Tak boleh dah. Ada kata sudahlah baliklah. Baru ni betul lah pak Allah. Ni balik apa semua. Ada semua. Terus balik mampu bilha apa semua. Tak boleh lah tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun panggil balik. Ada. Walaupun dosa tamu mana munibina ilaihi, baliklah pada. Balik pada Allah ini dengan dekat diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cerita. Tu batu kalau kita baca bacaan sembahyang. Wa tawallani fi man tawallai. Pusingkan aku macam kau pusingkan hamba-hamba. Makna tawalla ni pusingkan aku macam kau pusingkan hamba-hamba. Pusing apa? Sebab tu orang terjemah wa tawallani fi man tawallai. Palingkan aku, pusingkan aku ni dengan makna kasihkan aku macam kau kasihkan hamba-hamba. Asalnya pusing. Sebab bila Allah kasih, Allah kalih orang. Allah pusing orang. Daripada tak semayang kepada semayang, daripada tak mengaji kepada mengaji.
Daripada berkawan dengan orang jahat, kawan dengan orang baik-baik. Itu daripada tak baca Quran kepada baca Quran, daripada tak tahajud kepada tahajud, daripada tak puasa kepada puasa. Itu tawalla Allah. Itu tanda Allah Taala kasih. Sebab tu orang sebut wa tawallani fi man tawalla, kasihkan aku macam kau kasihkan hamba-hambamu. Maknanya pusing. Dah kita dulu tak sembahyang, Allah sembahyang dah. Dulu tak ngaji, lah ngaji dah. Dulu duk buatlah juga benda-benda berapu. Tak jugalah memang buat pun. Bagi. Baik, belah-belah dah kita tinggal dah semua tu semua. Tapi pasal apa bila kita baca kunut sebut lagi wa tawallani fi man tawallai, pusingkan aku macam kau pusingkan hamba-hambamu. Sebab kita sendiri tahu ada benda-benda lagi hak boleh hak kena pusing. Sebab tu kena ingat benda apa lagi hak kita buat daripada dulu sampai sekarang. Kadang bukan benda besar, benda kecil saja, tapi tak boleh tinggal. Benda besar-besar boleh tinggal dah. Ada lagi 1, 2, 3 benda yang benda kecil saja, tapi tak boleh tinggal sampai kelak. Dan dia tahu kata dosa. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Apa dia? Fikir sendiri lah, takkan tak ada. Itu, fikir sendiri pun semua. Itu. Kalau nak tahu, tanya bini dia. Bini dia, dia tahu semua. Tu nampak je lebih tu tak pungui nak mampu you. Dia mengamuk, dia pungai habis pinggan mangkuk kalau rumah. Itu dia tak ada buat. Itu dia tak ada buat. Hak lain rumah tak mayang-mayang apa semua. Kalau kita tahu itu kelemahan kita apa semua. Tawallani fi man tawallai. Palingkan aku macam kau palingkan hamba-hambamu. Ada lagi ya. Nah itu. Sesuatu bab lain semua dah okey dah semua. Tapi tak kedekut tu tak payah. Sampai keluar dah kedekut. Ada macam tu. Cuba kita cari tengok benda apa hak kita dah simpan lagi yang patutnya boleh ubah dah. Tak ada benda-benda lain hak teruk-teruk lagi pun boleh ubah dah. Dosa-dosa ni sampai keluar tak boleh ubah. Itu kita doa bagi minta supaya pusing. Kalau hari-hari kita minta, kita ingat benda tu, benda tak boleh ubah itu. Itu. Benda setengah bab lain boleh ubah. Bab subuh tak payah dia ada tidur 7-8 apa semua. Itu. Dia tidak tu kira bangun waktu subuh dia waktu jaga. Jaga pukul 6. Pukul 7, pukul 8. Apa semua? Tu cerita. Bapak lolo ni tuan-tuan sekalian kita tengok takut. Tamu budak-budak universiti lah ni apa semua. So sembahyang kan ada peduli. Ada. Malam-malam duk ngamau komputer 2-3 pagi. 2-3 pagi. Apa semua. Tak ambil tahu buat sembahyang. Kita tengok subuh tu kalau tengok kadang pelajar sampai beribu. Pergi tengok di masjid ada pekat. Ni generasi ni nanti nak naik. Generasi yang tak sembahyang subuh. Nanti ni nak naik, nak memimpin, nak jadi pegawai ni, nak jadi menteri ni, esko ni apa semua. Ni generasi ni. Nak isi tempat apa semua. Bukan ada. Semua kalau duduk asrama penuh, duduk pondok, duduk apa semua, ustaz cikgu godam apa semua tu suruh pergi kat sembahyang juga apa semua. Tapi bila main universiti apa, siapa nak suruh sembahyang? Letaklah dah faham dah mereka besar fikir ambil sendiri. Tak apa. Bukan sekadar hak jenis universiti. Jenis hak universiti Islam boleh betul. Dah. Fikir okey. Dah. Tak keluar sembahyang kau duduk. Kalau sembahyang di rumah kan, di bilik kan, di hotel kan, di hostel kan apa semua, boleh gagah. Memang tak sembahyang. Cuba cek kan tak sembahyang. Semua. Kalau hak jenis tak sembahyang, kadang-kadang pagi-pagi mandi Islam. Ustaz motor, ustaz kereta, pergi sekolah, pergi kelas. Itu semua. Kalau hak jenis sembahyang dah, kotor setiap hari. Setiap hari kotor. Tak pernah sembahyang subuh tu dengan waktu dia tak pernah. Nah itu. Tu esok nikah. Nikah ada anak bini apa semua, duduk rumah taman ke, duduk rumah apa semua. Siapa yang nak gerak dia? Tak gerak dia terus lagu tu. Petua baru ustaz nak buat. Tu pun perlu buat. Nah itu. Sampai mati. Semua. Tarbiyah daripada peringkat awal tu tak ambil peduli. Ada, tak ambil peduli. Dah ceklah. Puluh-puluh ribu pekat turun semayang. Lepas tu kita takut generasi ni yang nak naik nanti. Generasi. Masa tu kita ambil ilmu. Kalau ambil ilmu agama ke ilmu apa semua. Ambil ilmu dalam keadaan tak semayang. Ataupun dalam keadaan sentiasa qada semayang. Boleh berkat ke ilmu. Kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta berlindung pada Engkau ada ilmu tapi tak manfaat, tak ada guna. Nabi ajar doa ni. Masa tu sepatutnya masa ambil ilmu ni kena jaga betul-betul supaya ilmu ni barakah.
Hak ni cerdik jadi tak tahu halau. Hak cerdik dia tak tahu halau apa majlis sebut selalu. Cerdik curi injim jet pejuang lah. Cerdik curi rasuah 100,000 lah apa semua ni. Cerdik bukan bodoh. Kalau orang bodoh dia curi besi buruk tu ya. Kalau pek masjid tu ya. Orang pandai-pandai hak cerdik hak tak berkat ni yang jahat. Curi berbilion-bilion ratus-ratus ribu. Dia tak main RM7-8. 7 juta dia. Sebab tu peringkat belajar ni pun kena tekan. Nak cantik semua main semayang, kata semayang potong apa semua tak lulus baru boleh jadi. Ni nak bagi pandai saja, baik tak kira. Apa semua. Tak ada kuli lah. Mana panggil sistem dah ni lagu tu. Mana panggil? Tak tarbiyah. Tak usah kata apa tuan-tuan. Kita hak duk biasa semain bangun subuh. Mudah sekali. Duk kena kuci jam lagi. Ada. Kalau harap nak jaga saja, kadang jaga, kadang tak, kadang jaga, kadang. Ni duk bangun selalu tu. Tuan-tuan sekalian. Tambah pok-pok tak biasa bangun tu. Aku tak ada siapa ada kerak dia tak ada siapa. Tak ada undang. Rosak habis. Nah, tu cerita tu. Tak berkat. Sebab tu ilmu ni ada apa peringkat. Ada ilmu tak beramal, dosa yang sangat besar. Ada ilmu tak beramal, dosa yang sangat besar. Beramal dengan tak ada ilmu, sesat. Ada ilmu, orang panggil tak beramal, dosa besar. Nah itu, orang panggil beramal dengan tak ada ilmu, sesat. Nah itu, sesat. Orang panggil. Jaga semua. Yang nak kena adanya, ada ilmu, beramal dengan ilmu. Itu boleh jadi. Ada ilmu tak beramal, dosa. Beramal tak ada ilmu, sesat. Itu tadi. Ada orang kuat beramal. Dia mengaji dah. Itu ada. Baik. Kembalikan muhir segala mukmin kepada Allah dan takut akan Dia. Takut akan Allah Ta'ala. Itu. Wattaqau, takut akan Allah Ta'ala. Itu. Bertakwa kepada Allah. Takwa ni orang yang jaga hubungan baik dengan Allah. Bukan takut saja. Takut, malu, rindu, sayang, cinta, itu takwa. Orang yang sentiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan dia, itu takwa. Itu. Kita ni duk jaga hubungan baik dengan jiran, jaga hubungan baik dengan kawan-kawan, jaga hubungan baik dengan adik-beradik. Itu hablum minan nas. Hubungan sesama manusia. Nombor satu sekali hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Kita dengan Allah Ta'ala hubungan kita okey ke tak okey? Allah suka ke kita? Baik ke hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tak baik, macam mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, kepada Allah kita kena balik. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan hubungan kita dengan Allah Ta'ala rosak. Sebab tu kita semayang, kita puasa, kita buat benda yang Allah Ta'ala suruh, kita tinggal benda yang Allah Ta'ala larang, kita jaga semua ni, ialah supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rapat. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertambah baik, hari bertambah baik. Tiba-tiba masa tu kita mati. Mati dalam keadaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik. Okeylah. Okey. Tapi macam mana kalau rosak hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lepas tu kita balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita di alam roh dulu ni, kita dah berjanji dengan Allah. Masa tu papa sungguh papa kedana. Masa tu. Bukan papa tak ada duit saja. Kaki tak ada, tangan tak ada, mata tak ada, telinga tak ada, urat tak ada, perut apa pun tak ada. Ada roh je. Ulama sebut roh masa tu 40 roh sama berat dengan sebelah sayap nyamuk. 40 roh manusia tu sama berat dengan sebelah sayap nyamuk. Allah, tak ada nilai. Orang panggil. Itu masa tu 40 roh sama berat sebelah sayap nyamuk. Lah ni seorang saja pun 70 kilo dah kamu. Lah ni. Tu hidup belagak. Ada sukutan pun ada seorang berat. Dulu 40 roh sama berat dengan 11 nyamuk. Masa tu kita Allah tanya, alastu bi rabbikum? Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Aku Tuhan kamu kata, qalu bala syahidna. Semua jawab, betul kau lah Tuhan kami dan kami bersaksi kau sebagai Tuhan kami. Okay, tak apa. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam bina Kaabah di Wadin Ghairi Zizra'in, satu lembah yang kering kotak. Tak ada siapa lagi masa tu. Nabi Ibrahim, anak dia Ismail, ajar bina Kaabah di Mekah. Kaabah ni rumah Allah, nak suruh orang pergi
Nak pergi macam mana? Makan minum tak ada, pokok kayu pun tak hidup, apa pun tak hidup, apa semua. Tapi Allah suruh buat yang nak cakap banyak. Kita lagi bila Allah Ta'ala suruh buat, dulu lagu ni macam ni, cakap banyak. Allah Ta'ala suruh buat. Buat. Bila siap, Nabi Ibrahim naik atas Jabal Qabri, Nabi Ibrahim pagi, kelui depan, kelui belakang, kiri kanan, jemput semua mai. Masa tu didengar oleh ruh-ruh. Mudah-mudahan termasuk ruh kita. Ruh jawab, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sedar ada lagi, kita dah kata dulu di kalimah tu. Labbaik Allah ni panjang lah. Kesimpulan dia, saya datang ya Allah. Pasti saya datang. La syarika lak, saya tak syirik, labbaik. InsyaAllah saya datang. Sepi. Nah itu, janji tu. Kita janji, kita akan pergi. Dua benda. Okey, tak apa. Janji boleh janjilah. Kan ada apa, kaki pun tak ada, masa tu tangan pun tak ada, mata, telinga, otak, perut, apa semua tak ada. Ada roh saja. Memang berjanji saja tak? Tak ada apa. Macam orang tak ada apa berjanji. Tak boleh. Janji saja. Tak apa, Allah tak tutur. Lagi, ambil janji dulu. Okey, Allah mula bagi. Pindah kepada alam rahim. Hebat, ada kaki, ada tangan, ada apa. Tapi bayi boleh buat apa? Duduk dalam perut, nak pusing ke mana? Pindah lagi mari ke alam dunia. Keluar. Luas sikit lah. Tapi dah masih kecil lagi, tak boleh buat apa, bayi lagi apa semua. Tak apa. Itu. Pada tu makin besar kuat. Jadi kanak-kanak, lepas kanak-kanak jadi remaja. Bila sampai satu saat, akil balik. Otak ada, boleh fikir. Balik dah cukup umur. Kuat dah apa semua. Boleh ikhtiar ambil apa semua. Tuhan nak kita tunai balik janji kita dengan dia. Pertama, bertuhankan pada Allah. Yang kedua, janji nak pergi rumah aku. Siapa? Lagi tak pergi. Benda tu duduk atas zimah, duduk atas kepala. Duduk atas kepala. Lepas tu tak pergi. Sebab tu kena tunaikan janji tu. Tunai janji kita dengan Allah. Sebab tu kalau orang faham, Lala ni kita nak wirid lain boleh. Nak wirid labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Dia tak suruh. Tak dapat pahala. Itu saja kata tuan-tuan. Sebelum kita kuliah minta semualah mari wirid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Dia kata benda lain. Saya datang apa datang? Bohong. Bersama. Orang yang boleh sebut labbaik saya datang ni selepas daripada dia nak ihram dah. Niat ihram, dah pakai ke ihram, niat ihram dah bergerak nak pergi. Ya saya datang. Kalau orang betul-betul berapa punya lama sejak daripada alam roh dulu lagi kita dah sebut kalimah ni. Pergi lepas sehari sampai umur 50 dah. Barulah boleh pakai ihram, barulah niat ihram haji. Bodoh jalan baik Allahumma labbaik saya datang ya Allah. Tentu sebab saya boleh sebut semula kalimah saya kata sewaktu papa kedana dulu. Ni Allah bagi segala-galanya. Sebab tu orang yang tak mau pergi haji sedangkan dia mampu pergi haji ni, Nabi kata sila pilih, nak mati Yahudi ke mati Nasrani. Sebab janji. Nak panggil janji. Itu. Tu kena ingat janji kita dengan Allah. Tu yang kadang pasal apa tak pergi haji? Tak mampu. Tak mampu tak apa. Kalau betul tak mampu, macam mana kalau akhirat esok Tuhan hisab? Mampu. Dia ingat Tuhan ni tak tiga, kau kenal Tuhan ke mana? Dalam tak mampu, kereta tukar 3-4 biji lah. Sebut tak mampu pergi haji. Tuhan tak tahu kan sekali tukar kereta rugi berpuluh ribu. Dalam tak mampu tu handphone berapa biji tukar. Hak tu tak mampu tu. Dalam tak mampu pergi haji tu kereta kain baju berapa banyak? Orang perempuan kain baju penuh runtuh lemari. Beli. Ada RM10,000 baju baru, ada RM10,000 baju baru, ada RM10,000 baju baru. Bukan yang nak nikah orang lain, tapi yang kalau tempat baju. Lepas tu jawab, tak pergi haji tak mampu. Nada. Esok kalau Tuhan kira, bukan sekali haji 3-4 kali pergi. Boleh pergi apa semua. Macam-macam kadang beli apa semua. Kadang TV di rumah, TV Cina 300-400 boleh tengok dah. Dok beli TV apa semua. Gambar TV dengan dia tu sama besar. Tak apalah kalau pergi haji, tapi haji belum. Jawab, tak mampu. Adakah Tuhan? Dia faham Tuhan tak kerti kira. Kalau kata Tuhan tak kerti kira, kafir. Tapi dia faham, dia kenal Tuhan lagu mana. Makrifat dia dengan Allah Ta'ala macam mana. Betul. Tu apa semua. Kadang bini P3 haji tapi tak mampu. Menikah mampu. Betul. Ada tu. Dia kerja menikah. Nikah. Maksudnya.
Panggil. Boleh lah, tapi haji tak pergi lagi. Panggil. Nabi SAW nak kahwin. Tapi kalau kita nak kata kahwin 2, kahwin 3 ni sunnah Nabi, kena beri betul dengan sunnah betul lah. Nak kahwin benda tu kalau mampu apa semua. Tapi tak apa kahwin 1, kahwin 2 ni sunnah. Kena ikut sunnah betul. Nabi, masa Nabi duduk dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Kat 20 tahun 25 tahun Nabi kahwin umur 25. Khadijah mati umur Nabi nak masuk 60. Umur Nabi nak masuk 50. Apa semua. Apa lagi? Khadijah. Jadi 20 tahun lebih waktu Nabi duduk dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa. Lepas Khadijah wafat, baru Nabi kahwin banyak. Nah itu. Jadi kalau kita nak ikut sunnah betul, nak kahwin lebih daripada satu ni, kena bini pertama mati dulu. Sonok orang buat. Kalau nak ikut betul, dia panggil. Itu. Bini pertama mati dulu, baru Nabi kahwin. Pasal Nabi duduk dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa. Betul tak? Betul. Bukanlah kata kadang dia kata apa, ni jangan lawan sunnah Nabi. Nak kata tu benar harus, orang bagi benar harus. Kan tak boleh, tapi kadang-kadang dia pak pergi buku sunnah tu apa tak tahu. Nabi ni pertama mati dulu lah. Kau nak ikut hak sunnah tu lah. Kau tak mau ikut. Pertama satu. Yang kedua, itu kena umur 50 ke atas. Kita 50 nak buat apa tak kahwin. Sebab Nabi kahwin banyak lebih pada umur 50, umur 35 Nabi tak kahwin lagi. Nah itu. Umur 25 waktu dah dengan Khadijah je semua. Pagi. Dia tu 50 tak boleh buat apa tak tahu. Nabi tak apa lah nak kahwin lah, tapi orang pagi kadang dia pak ni semua Nabi lawan kafir. Ini semua. Bukanlah saya inti nak kau semua boleh benda tu benda harus. Orang pagi. Benda harus. Cerita yang haji tak pi apa cerita? Haji. Kalau kumpul orang pagi, harta yang ada sebenarnya memang dia mampu. Tapi dia pergi beli benda tak perlu beli. Belikan lisaman sampai 20,000 bola rumah. Sport ring kereta tukar ke main. Ni kadang pergi beli apa? Hak bom yang panggil rock nah. Hak bom tu sampai 2-3 ribu. Tak apa kalau orang pergi haji, hak tak pergi haji lagi. Pakai batang-batang sudah. Dapat ikan botol juga kalau tangan jadi. Beli bom sampai 2-30 ribu pun ikan tak makan apa-apa. Bagi pun semua. Ni kadang dia gila benda-benda tak tahu halal. Sedangkan haji tak pergi. Sedangkan dia janji di alam roh dulu nak pergi. Kalik sampai mati tak pergi. Kalau tanya pasal apa tak mampu. Sebenarnya mampu. Tambah orang isap rokok kata tak mampu. Langsung tak ada jawab. Tak mampu macam mana? Isap rokok. Hari-hari isap rokok. Bukan kata sambung putih rokok sampai Jeddah. Putih dulu tarik. Boleh jawab tak mampu. Jangan tu kita janji dengan Allah. Sebab tu berbeza tau. Kalau kita tukar kereta ke, kita buat rumah besar ke, kita beli barang apa, dengan sebelum pergi haji, lepas pergi haji. Kalau orang ada iman dia rasa berbeza. Sebelum pergi haji ni dia rasa tu isya aku rasa macam tak kena tukar kereta. Haji tak pergi lagi. Apa semua rasa tak kena ni apa semua. Tapi tukar juga. Tapi hati tu tak sedap. Maknanya iman tu adalah dia bagi sikit apa semua rasa tak. Itu. Tapi tahun tu pun jadilah. Dia ada semua. Nah itu. Ni nak tambah kabinet dah bawa sikit habislah 30-40 ribu. Marilah hati. Haji tak biasa tak kena. Tak kena tambah juga. Tapi dia ada tu. Berarti tu pun iman tu sebab tu dia boleh bagi isyarat. Kau kan dia rasa tak sedap hati semua. Selepas pergi haji tau. Lepas pergi haji, dia balik haji pun semua dah. Dia dah buat apa pun? Masa tak apa. Duit pula tak ada. Itu masalah dia. Kalau ada duit pun sebab jiwa tu lapang. Itu jiwa orang beriman. Sebab tu dia suruh jaga iman ni. Ada kalau tuan-tuan sekalian, hukum kata boleh, macam harus, tapi hati kata tak boleh. Kena ikut hati. Sebab hati orang beriman ni kadang-kadang dia boleh jatuhkan hukum. Sebab tu hati kena jaga, iman kena jaga. Contoh macam mana? Orang bagi borang kat kita, suruh kutip derma nak buat masjid, nak buat sekolah agama di mana-mana, bagilah baca tolong kutip siapa semua. Kita pun tak apalah kenal sekolah tu elok apa semua, dia bagi borang. Kita pun kutip lah kakak kutip, kawan bagi 100, 200 kutip, dapat 5,000. Kita pun telefon lah, orang kedai orang Penang ke mana. Tu telefon, main ambil lah saya ada duit apa semua. Dia pun main ambil. Main kita ambil.
Ambil semua, kita bagi buat keluar, betul-betul bagi apa semua. Lepas tu dia cabut, kita bagi 1,000 upah putih. Ni ada. Ni memang kami bagi kawan putih-putih ni apa semua bagi. Apa semua. Dia bagi 1,000, dia ambil 4,000, bagi 1,000, ambil lah. Sebab kita pun ambil minyak, kotau lah apa semua ni. Masa tu nak pergi tanya ustaz, halal ke haram kita makan duit 1,000 tu? Halal ke haram? Kadang-kadang tak payah tanya, tak apa, hati kita dah beritahu dah. Pada hati kita dah beritahu dah. Rasa tak sedap hati nak ambil 1,000 ni. Rasa tak lapar, rasa tak ambil dah ni, ambil tahu. Rasa hati orang beriman tu dah habaq dah. Jangan. Walaupun tak nampak kata haram, tapi hati tu dah bagi. Rasa tak puas hati, rasa tak sedap hati apa semua. Itu. Jangan. Itu orang bagi hati yang baik tu, dia boleh bagi mesej tak bagi. Mungkin kalau orang lain mungkin dia tak ada kerja apa, dia tak ada apa semua ni, dia rasa macam senang hati dia. Jadi kita ni pencen pun ada, mau sewa pun ada, duit ada simpan pun tiba apa lagi. Hati pergi jangan ada. Itu. Tapi kena ikut tempat tu. Itu orang panggil bukan semua benda tak boleh ikut hati. Ada kala benda tu tak boleh ikut hati. Tak sah. Tak sah. Tapi kadang dia berasa lagu tu juga. Makan juga. Makan juga. Lama-lama dia syok. Macam orang pun masuk kerja. Masuk kerja pejabat tanah ke pejabat apa semua. Mula-mula buat kerja dia hak jenis bagi projek orang baru masuk kerja apa semua tu. Dia sendiri pun bila dia orang buat projek pun dia bagi projek apa semua kawan kata, ni saya bagi sikit lah. Ni bagi rasuah apa semua sikit. Jangan masuk. Jangan. Dia sendiri berasa tak sedap. Hati dia tu dah bagi dah mesej orang bagi rasuah ni kerja saya. Tapi dah bagi duit apa semua dah. Apa semua. Tapi dalam keadaan hati rasa tak sedap tu, dia ambil juga. Dia ambil juga. Sekali dia berasa tak sedap. Sekali. Bila lama. Itu jadi kebiasaan dah. Hati tadi dah mampu ya. Dia tak boleh bagi mesej dah. Betul kalau orang berbuat kerja tu dia akan rasa gaya, rasa apa semua. Lama-lama dia rasa sedap dah. Sampai satu peringkat tak bagi pun dia minta. Takkan apa-apa. Jaga hati tu. Sebab tu peringkat tu jaga. Jangan bunuh dia. Kadang-kadang bila dia bunuh lah. Betul? Pun tanya orang pun masuk kerja apa semua tu. Dia rasa gaya lah. Aku dulu dengar Ustaz kata apa semua ni. Tapi dia dah makan apa semua. Tu dia pun kata kat cik, Ustaz bukan kata orang biasa. Buat haji pun makan. Janggut panjang. Makan. Semua. Bukan lelaki-lelaki, perempuan pun sakan. Perempuan pun tiba. Sebenarnya kalau dia hati dia sayang, lah ni macam mana? Kita nak bunuh hati kita ke ataupun nak biar terus dia hidup? Nak bunuh? Apa panggil? Dia tak mau. Suar juga makan, suar juga apa semua. Okey, lah ni makan apa semua. Tu cerita dia. Sebab tu pesan kat anak-anak kita, bila masuk kerja, walaupun kamu dah tahu, kadang-kadang tahu dah. Dia tak ada ustaz, bukan saya minta apa. Dia tak minta apa pun. Tapi kontraktor tu bagi. Dia ada kontraktor tu bagi. Bagi tu pun dengan tak ada apa semua. Iyalah nak rasuah kan tak rasuah. Tanya hati, rasa sedap ke tidak? Kalau hati orang beriman, akan rasa. Akan rasa, tak salah aku apa semua. Tapi pejam mata dia duduk bulir, gagah juga. Lama hati dia mati. Bila hati mati, sama dengan orang mati. Tak ada kerja apa. Macam dia sebut selalu. Ada hati mati. Cakap apa tak dengar dah. Cakap kat orang mati. Dia tak masuk dah. Pergi semai mayat kat dia takbir 3 kali. Tak mampu lama. Entah itu cerita. Sebab tu sebut tu munibina ilai wattaqu. Baliklah pada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Sebab tu hari jemaah seluruh dunia ittaqullah, bertakwa pada Allah. Cuma ni kita ialah kita orang Islam. Tu. Yang kedua, ya kita beriman, kita yakin. Bila ada dua ni, bertakwa ke tak? Kita ni. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kamu kena berbekal. Kamu kena cari bekal. Wa tazawwadu berbekal. Berbekal ni kita cari dah, kita kerja ni. Ada kerja berpuluh tahun. PPJ dah pun. Cari duit apa semua, kita ada bekal. Cari bekal untuk hidup. Rumah kita ada beras, ada gula, ada kopi, apa semua ada duit simpan. Watazawwadu. Itu semua bekalan. Ada kereta, ada motor, ada tempat tinggal. Itu bekalan hidup. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tetapi kamu kena ingat, ada bekal banyak mana pun, tetapi sebaik-baik bekal takwa. Kau tak ada takwa, ada bekal tapi kamu tak ada sebaik-baik bekal. Nak balik pada Allah Taala tak ada takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala takwa kamu. Kata benar, kau RM1.
Takwa kan? Duduk saja kita kena tanya diri kita ni takwa ke tak? Bertakwakah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bertakwa, okey, perbaiki dia. Kalau tak bertakwa, kena usaha jadi hamba yang bertakwa. Nah, macam kata tadi lah, kadang-kadang dia yang bunuh diri dia, bunuh iman dia, bunuh hati dia yang sedang hidup, yang boleh bagi mesej, yang ada perasaan. Yang macam saya kata tadi, benda-benda begitu pun tak usah kata benda dosa. Benda hak tak tentu dosa pun tapi berasa tak elok, dia boleh bagi. Tu yang disuruh kita jaga hati, jaga iman, jangan makan benda haram. Ya? Apa semua supaya hati ni boleh jaga diri kita. Apa? Iman. Tu kata iman. Apa lagi? Baik. Dan dirikan oleh kamu akan sembahyang. 3 benda. Kembali pada Allah. Pertama kena taubat dulu. Kalau ikut ni munibina ilai, kembalilah pada Allah. Sebab tu Imam Ghazali kata, nak buat apa pun, nak jadi peringkat mana sekalipun, pintu untuk jadi baik ni, pintu untuk jadi baik, taubat. Kalau tak taubat, dia tak buka pintu. Jahil tak apa boleh mengaji, amal ibadat tak apa kita boleh buat, apa semua. Tapi kalau dosa, tak taubat, tak boleh. Sebab tu pintu nak jadi baik, kena bertaubat dulu. Tu munibina ilai, balik pada Allah. Itu. Lepas tu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Sebab tu dah Allah sebut. Kadang-kadang kita kata dia ni, aku pun heran. Ada, aku pun heran. Duk mengaji. Tapi duk lawang ke Allah situ. Mengaji. Tapi duk buat benda jahat situ. Ada. Mengaji rajin. Tapi merapu pun rajin. Ada. Dia ingat bila main masjid, dia ingat kuliah ni baik semua kan? Mana boleh macam-macam. Itu. Dulu ada sekali itu. Rajin bawa kitab mengaji semua. Ada orang telefon, ustaz percaya ada ustaz tu. Ada mengaji tak lama. Awak dia ni pelak sikit panggil dia. Pasal apa? Mengaji. Lepas mengaji, dia buat beg plastik satu. Lagi dia buka kepiah, buka baju Melayu, dalam beg plastik dalam pagar motor, bawa janda. Tak heran janda pusing kata. Tersungguh ke sungguh Ustaz? Sungguh. Saya gerak, saya tak tahu dah. Saya telefon, ada nombor telefon bagi. Amai seumur. Pukul 12 malam. Amai seumur dia kata tengah malam dah Ustaz, tak payah lagi. Panggil Amai. Amai. Tu ni apa cerita? Ada abang Papa mengaji balik dia bawa janda sana sini. Dia tak nak baca nak ustaz dah berkenan. Kalau kotak bagi tu mengaji tu. Bukanlah dia tak percaya kepada orang mengaji ni, tapi tak boleh percaya sangat. Percaya boleh tapi tak boleh percaya sangat. Sebab Melayu ni tak sangat tu tak bagus. Kedekut boleh, kedekut sangat. Nah gitu. Apa dia? Jadi orang panggil sayang sangat, benci sangat. Itu hak sangat tak apa bagus. Bagi orang panggil apa semua. Itu. Sebab tu kadang-kadang tak terbuka. Betul Ustaz. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada ragu-ragu, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maknanya kalau tak bertakwa, mengaji pun tak masuk. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak bagi petunjuk pada kaum yang zalim. Maknanya kita nak mengaji ni pun dulu kita kena bertaubat. Jahil tak apa. Jahil kita belajar dari hati. Tapi kalau dengan dosa, dia payah masuk. Payah masuk. Dia bodoh tak apa. Ajak lama dia reti. Tapi kalau dia bercampur dengan dosa, tak payah. Nak buat apa pun tak ada. Pergi haji, tak taubat. Tak ada. Pergi dengan jiwa yang kotor. Pergi masjid surau apa semua, pergi dengar kuliah apa semua. Dia susah membagi. Sebab tu apa pun pokok pangkalnya bertaubat ni menyesal apa yang dia buat. Menyesal. Tu dulu rasa menyesal apa semua. Mula dia buka jalan. Dia ikut tu kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wa aqimus solat. Kamu dirikan sembahyang. Buat sembahyang. Barulah orang panggil sembahyang kita tu elok. Dirikan sembahyang. Masuk waktu sembahyang. Diri macam mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita sembahyang nak mengingati Allah. Faham tak? Kita sembahyang nak ingati Allah. Kalau kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana? Macam saya sebut dah. Sembahyang
untuk mengingati Allah berwaktu. Macam kita sujud syukur. Sujud syukur. Pasal apa kita sujud syukur? Kalau orang tanya pasal apa kita sujud syukur? Pasal kita boleh nikmat. Awak sebelum ni tak boleh nikmat. Boleh cucu, sujud syukur. Boleh anak, sujud syukur. Apa dia masalah tanah, cara di mahkamah punya lama tak selesai. Lah dah selesai dah apa semua. Sujud syukur. Apa semua. Pasal apa sujud syukur? Sujud syukur sebab kita boleh nikmat. Sebab tu kita sujud syukur. Baik. Boleh tengok, bukan nikmat. Boleh berjalan, bukan nikmat. Boleh bercakap, bukan nikmat. Boleh pagi-pagi suap nasi, bukan nikmat. Semalam tidur lena, elok, hari ni jaga segar, bukan nikmat. Boleh seduh udara Allah, bukan nikmat. Kenapa tak sujud syukur? Kalau nak sujud syukur yang tu sentiasa, semua nak sujud syukur yang tu, maknanya lepas sujud, sujud. Lepas sujud, sujud. Lepas sujud, sujud. Tak ada apa. Sebab kita tenggelam dalam nikmat Allah. Tenggelam dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk nikmat semua kita sujud syukur, memang kita tak mampu. Betul lah mak kata untuk sujud syukur ni untuk nikmat yang mendadak. Dapat anak, berpula hospital sihat, beroperasi apa, alhamdulillah lah. Apa secara mahkamah selesai, tanda belahara yang menang. Lagi sujud syukur apa semua. Maknanya hak orang panggil hak seguzur. Yang lain-lain tak mampu sujud syukur. Kalau tak mampu sujud syukur nak buat macam mana? Tak mampu sujud syukur, kena jadi hamba yang bersyukur. Ayat ini sentiasa. Semua. Sama juga kita semayang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala tu kita semayang. Lepas semayang lupa Allah. Lepas semayang Allah Taala sebut kamu ingati Allah Taala dalam zikir pada Allah dalam keadaan diri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk waktu semayang, kita semayang. Cara yang ditetapkan kena wudu, kena apa semua. Lepas semayang, ingat lagi. Agak slow sikit dah ingat tu, masuk pula maghrib. Lepas tu sambung. Dia macam ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat pada Allah semayang ni tinggi apa semua. Lepas semayang tu sambung ingat. Bila nak masuk waktu isya dah slow sikit apa semua, Allahu Akbar, naik pula. Lepas tu sebab tu antara jarak yang paling jauh sekali ialah isya dengan subuh. Tak apalah, lepas tu kita tidur. Lepas tu bangun, Allah apa semua. Itu maknanya semangat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam semayang tu tinggi. Lepas tu sambung sampai bertemu dengan semayang pula. Jadi sentiasa ingat pada Allah Taala. Tapi kalau tak semayang tu pun gagal dah. Mesti bila nak ingat Allah Taala? Maksudnya itu yang kena usaha tu. Takut kita ni lalai. Lalai. Memanglah dunia ni banyaklah. Sebab tu sebutnya indahnya hidup di dunia, bahagianya hidup di dunia, tenangnya hidup di dunia apabila mengingati Allah. Ala inna zikrillah tatma'innul qulub. Kamu kena ingat kata Allah. Kalau kamu ingat pada Allah, hati kamu tenang. Ada mengingati Allah ni hati jadi tenang. Benar apa yang mahal lagi lebih daripada hati tenang? Ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang orang panggil cuba nak dapat ketenangan tu, pergi sana pergi sini, habis puluh ribu buat apa semua. Allah sebut nak ingat, nak tenang, nak bahagia hidup atas dunia, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit pun Allah bagi dah. Jangan dulu kalau tak ngaji, tak semayang, tak apa semua, kita tahu haru-haranya hidup kita. Kalau biasa lalui lah haru-haranya hidup. Masa tak mengaji, tak semayang, tak apa, buat apa jahat dengan karaoke, dengan judi, dengan apa semua, bukan bahagia. Berkelahi rumah tangga dengan bini ni, Allah, sebulan 2-3 kali memang berkelahi. Hak wajib lah tu. Berkelahi tak berhenti. Berkatuh lah apa semua. Kadang dia berkelahi 2 hari 2 malam. Lena je berhenti berkelahi, jaga-jaga sambung berkelahi balik. Punya berapunya tak semayang ni apa semua. Bila ingat semayang, buat ibadat dekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia okey balik. Berkelahi lah juga dengan bini pun tak boleh lah. Tak kelahi, kena kelahi kat sikit. Tapi tak seteruk. Orang panggil tak teruk tu bahagia. Ingat pada Allah Ta'ala ni, hati kita tenang. Hati tenang lah. Kita nak duduk apa atas dunia ni? Kalau rumah besar tak tenang, kereta besar tak tenang, duit banyak tak tenang, nak buat apa? Kena tipu dengan dunia. Kita jadi hamba dunia. Ni hamba dunia. Patutnya
Beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala boleh bawa pada ketenangan. Bahagia kita tu semua. Batu wali-wali tu kalau kita tengok dia nampak susah, nampak apa semua, tapi dia bahagia dengan hidup dia. Dia bahagia dengan hidup dia. Bahagia sangat. Orang panggil. Itulah kata siapa-siapa rasa, dia rasa lah. Siapa-siapa tak rasa, dia tak rasa. Apa semua. Macam kita mari dengan pagi-pagi start tu start kita bina kuliah subuh. Pergi semayang tubuh jemaah dengan kuliah apa semua ni. Orang heran. Macam mana mereka boleh buat? Subuh-subuh pergi mengaji dah, semalam ngaji dah. Ngaji apa langsung? Dia dah fikir dia tu. Tak pasti yang ada susah hati pasal orang. Aduh, ngaji tak betul-betul apa cerita. Mana ada kuliah maghrib apa semua. Dia susah hati. Tu dia kata jangan ngaji banyak boleh gila. Sebab dia tak rasa. Orang panggil. Ada. Padahal rasa bahagia tu ada. Tak mau kuliah-kuliah dah ada apa? Ada ustaz main gitar, berang, apa tak ada cakap begitu. Tapi Allah bagi bahagia. Nah itu. Sebab apa? Dia zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ni, hati tu jadi tenang. Hati tu jadi tenang. Itu. Sebab tu macam kata tadi lah, bukan kata kalau kita nak sujud syukur semua, kita kena sujud sentiasa. Memang kita tak mampu. Dalam nikmat yang mendadak kita rasa kita sujud syukur. Yang lain tak payah syukur lah. Dah kena jadi hamba yang bersyukur. Lepas semayang kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan cukup syarat dia rokok, sujud apa semua. Luar semayang kita bawa hati kita di mana pun kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena rasa kalau kita lupa pada Allah kita dah jahat. Kita lalai pada Allah Taala kita dah jahat. Kita ni bila terbuat dosa baru kita rasa berdosa. Nah itu. Bila orang panggil buat dosa besar baru terasa dosa ialah ada lain. Orang-orang yang dekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala bila terlupa pada Allah, dia cakap aku banyak dosa. Tanya banyak dosa apa? Bukan berzina, bukan mencuri, bukan merompak apa semua. Lupa pada Allah tu dia rasa berdosa. Aku rasa jauh. Macam itu. Kalau dia rasa boleh rasa kadang-kadang tu muka pun kadang-kadang budak-budak baik-baik kata ya apa semua adalah budak-budak semua tu. Terus tak tengok muka hang ni, no kau duk kelabu dah apa cerita? Nampak muka pun kelabu je. No pada muka pun hilang. Tahu dah pula tu. Pagi. Dulu jemaah lah dah. Dulu mengaji beladak dah apa semua. Nur pada wajah tu ada tarik sikit-sikit dah. Kau boleh suluh cermin muka itu ada nur, kita ada nur. Pagi. Maknanya Allah bagi pada muka bak hitam, bak wuduh, hidung kepek, hidung mancung tu pasal lain. Ada pasal lain. Nur Allah Taala bagi. As-salatu nurun. Semayang itu cahaya. Semayang itu cahaya. Orang panggil. Sebab tu orang yang jiwa dia tenang. Bukan dia je bahagia. Orang tengok dia pun bahagia. Punya dia manfaat pada orang. Orang tengok muka, ya Allah sejuknya, tengok muka dia. Laparnya, tengok muka dia. Itu. Dia sendiri tu. Dan budak-budak. Budak-budak tafi katakan. Pagi-pagi tu, untuk 5 pagi bangun buat tajuk apa semua siap. Pada tu semayang jemaah subuh. Lepas tu sambung baca Quran. Sentiasa duduk wudu. Sentiasa wudu ni. Kalau kita tengok budak tafiz ni. Hak-hak bagus-bagus ni pun semua. Kadang-kadang orang hak lembut hati tengok dia pun meleleh air mata. Pasal apa yang hang tak ada kena mengenal apa semua ni? Nampak dia tu bahagia. Kita sendiri rasa tumpah sejuk. Ada sejuk apa semua. Orang pagi. Itu. Boleh tengok budak-budak harok. Pakai rantai sini, cucuk sumbang sebelah. Nah, dengan rantai kat sini apa semua. Dengan seluar ni berbulu-bulu macam gigit dia bewak tu. Lubang kena lubang sini apa semua. Cuba kita tengok dia. Kita tengok dia. Adakah kita rasa bahagianya aku tengok hang? Jangan kata dia serabut. Kita tengok pun serabut. Aku lemah perut tengok hang. Dia pun lebih lemah perut lagi. Tapi bagaimana dia jadi macam tu? Kena tipu dengan syaitan. Itu cerita dia. Kita tengok pun tak usah lagi mungkin anak-anak kita kan cucu-cucu kita payah betul. Tengok pun serabut. Maknanya sebenarnya dia pun serabut. Maknanya orang yang hati tenang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping bahagianya dia, orang panggil. Orang tengok dia pun rasa sejuk je. Lapang je apa semua. Itu. Tak tahulah pasal apa orang tak mau Islam, pasal apa orang tak mau dekat diri dengan Allah Taala, pasal apa orang tak mau beribadat. Kita mari di dunia untuk apa? Di dunia untuk apa? Untuk rasa kebahagiaan dunia. Takkan dapat kebahagiaan dunia kalau kamu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kamu jadi hamba dunia saja. Tak ada kerja apa. Nah itu dia. Orang panggil dunia ni, orang panggil dia tipu. Minta jaga. Betul. Tu Allah sebut, tak apalah dah terlanjur wa munibina ilai, baliklah padaku wattaqu, bertakwalah, jagalah hubungan baik dengan Allah, diri oleh kamu akan sembahyang.
Masuk waktu semayang, semayang. Masuk waktu semayang, semayang. Banyak lagi benda hak kita kena belajar dalam semayang. Sebab tu semayang kena betul. Kalau tak betul, nama macam tak semayang juga. Semayang tu kena betul. Kena betul, buat bagi elok. Macam saya kata lalu dah. Dia ada dalam semayang tu pun kena tipu. Macam satu penyakit orang wah-wah ada. Wah-wah, kena tipu. Wah-wah tu nama syaitan. Min syarril waswasi khannas. Waswisu tu nama syaitan. Kadang ambil wudu. Ambil wudu daripada pukul daripada orang mula semayang sampai sudah semayang tak ambil dia. Kalau dia berhadap syak tu semua anak-anak faham habis. Pukul 9 tak sudah lagi mana ada syak. Daripada pukul 5 pagi tadi. Kacau bila apa semua. Syaitan. Oh, tak boleh. Allah ya tu semua. Ada orang mesej ustaz. Saya wah-wah. Alah tahu tahan wah-wah. Ustaz boleh bubat dah wah-wah. Nak bubat macam mana wah-wah? Wah-wah tu syaitan. Dia syaitan. Nak bubat syaitan macam mana? Boleh ke kita sama babi? Kita boleh sama babi. Kalau nak sama babi jenuh dia babi. Ambil tanah tak duduk babi situ lah. Tak boleh sama, babi tak boleh sama. Dia boleh sama bekas babi. Babi itu sendiri tak boleh sama. Saya kata ustaz ni babi ni suci dah saya sama. Mana boleh dia babi? Tak sama macam mana? Yang pagi. Sama juga waswas tu syaitan. Jadi nak berubat syaitan ni, kau boleh bubat syaitan. Tak apa syaitan ni saya bubat dah, syaitan baik. Saya dah bubat dah dia tak boleh. Di mana kena buang penyakit tu. Jadi kita banyak sangat kena tipu dengan syaitan. Ada. Kena tipu dengan syaitan. Tu cerita dia. Tu macam-macam kan. Tu saya sebut berapa kali. Memang was-was ni ialah tadi kita jangan lalai. Yang kedua bila kita buat ibadat, syaitan tipu cara was-was pula. Ada. Memang jelas nampak syaitan. Dia kodok Allah tak boleh. Tu imam Allahu akbar. Dia pun Allah boleh dah. Patut dipulung kata ngangang tak boleh. Jelas nampak syaitan. Ambil wuduk sampai habis tubuh. Tak syaitan lagi. Nampak semua. Nampak tapi macam mana dah kena tipu. Sebab tu jaganya kena tipu dengan syaitan. Sebab tu Imam Ghazali kata kita kena belajar ni sampai tahap mana? Sampai tahap kita kenal yang datang dari hati kita ini ilham daripada malaikat ataupun yang datang daripada hati kita was-was syaitan. Kalau tak boleh kenal mana satu syaitan, mana satu ilham malaikat, itu salah. Tak ada ilmu. Hak syaitan pun hak kata ini baik. Itu sampai boleh kenal hak ni syaitan, hak ni malaikat. Itu kita belajar tu boleh tahu. Syaitan yang ikut. Betul penyakit wah-wah dia sebut. Dia hanya berlaku dalam ibadatnya. Ambil wudu, baca Fatihah, takbiratul ihram, baca tahiyat, mandi hadas. Dalam dunia tak berlaku. Jelas nampak syaitan. Perkara dunia tak berlaku wah-wah. Dia makan nasi elok. Kalau lagu tu tak buat kereta ya. Start kereta jalan elok. Aduh depan belakang. Oh jalan. Berlaku dalam ibadat dia. Nampak kata syaitan. Dia tidur dengan bini dia, tak apa. Bini aku. Oh, itu setiap malam aku kacau. Semua panggil. Pula. Mananya dia tak gaduh pun. Yang jadi wah-wah ni dalam ibadat, nampak tak? Kalaulah dia berlaku dalam perkara dunia, tiba-tiba dia semayang wah-wah, kita boleh kata dia ni memang penyakit. Kau tanya bini dia, malam-malam dah kutulah bini orang ni. Tak apalah bila memang ada penyakit. Tapi kalau sah hanya ibadat saja, memang nampak jelas syaitan. Dia kan ikut pasal apa? Kau ikut pasal apa semua? Tu nak berubat macam mana? Kau tanya nak berubat. Dia tak tahu nak berubat. Cuma kau duduk tepi kolam tu kejam masuk dalam kolam. Nah itu. Memang tuan-tuan, cerita ada syaitan ni nak lalaikan kita. Tu je. Nah itu. Kadang-kadang tengok bila dia baca kita bercakap dengan orang elok, mulut elok. Tapi bila dia bercakap dengan Allah, dia baca Fatihah mulut dia macam kambing dekat biji pelam. Mana boleh tu? Hantar duit apa? Tetap dia tengok orang lagu tu. Itu penyakit orang. Kena tipu, cakap elok lah. Ni muka jadi pelik-pelik. Tahu dia punya makhluk apa dia baca tadi. Bila cakap dengan orang tak jadi aku dah tak cakap elok. Bila cakap dengan Allah jadi huduk. Nampak dia kena tipu dengan syaitan. Nada. Syaitan ni termasuk dia kena tipu syaitan ni. Dia baca, dia tak baca tapi dia rasa baca. Itu lagi banyak.
Dia tak baca tapi dia rasa baca. Dia kena penyakit ni syaitan bisu. Takbiratul ihram. Tanya dia takbir tak? Takbir. Padahal ada. Tak, awal-awal lagi tak sah. Jadi macam mana dapat no? Ada. Macam mana dapat no? Itu. Dia tak takbir pun. Dia rasa macam dia takbir. Masuk. Begitu ya. Berlambak lagu tu. Kadang-kadang masuk Allah. Mampus dekat tu. Fatihah tak baca. Berlambak lagu tu. Tak apa, lepas-lepas doa kena gitar. Berarti cek. Dia ada bagi salam. Mulut sedangkan dia rukun qauli kan. Rukun qauli kena bunyi tapi tak. Tapi tanya baca. Baca. Tapi tak bunyi pun. Itu penyakit. Tu hak wajib, hak sunat-sunat langsung tak bunyi. Betul kadang-kadang tu imam kadang tu tak semangat langsung. Tu imam Allahu Akbar. Ya. Tu imam tu rukuk. Allahu Akbar. Tak bunyi pun. Kok makmum tak bunyi ramai-ramai Allah. Sami Allahu liman hamidah. Ikut. Itu Allah untuk imam semua. Kamu tak bunyi pun. Ya. Kadang-kadang tu jadi imam. Aduh, kata ada makmum belakang. Mampu habis kan. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok menahu ada. Tapi dia kena penyakit apa? Tak. Kamu latih macam ni mana nak bunyi? Kalau latih papan atau rukuk mata terus duduk. Ada bunyi kaki. Sebab tak bunyi. Takbir intiqalat tu tak bunyi. Padahal kalau kita bunyi pelan-pelan tak sadar dah bunyi ramai. Adalah. Terima Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar. Ha? Itu rukuk Allahu Akbar. Bunyi macam lebah tu. Sebab itu lafaz ada. Tapi tak semua hak tak imam. Tu hak sunat, hak wajib tu penyakit itu juga. Jaga. Takut kita ni pertama orang tak semayang. Yang kedua orang semayang tapi dikira tak semayang. Kena tipu dengan syaitan. Lepas tu bila kita dekat diri dengan Allah. Tu yang kata semayang tu kena jaga tempat kita menganti Allah. Dan selepas pada itu kita boleh sambung-sambung. Agak nak lalai sikit, masuk waktu semayang lain. Agak lalai, masuk waktu semayang lain. Agak lalai, masuk waktu semayang lain. Nah itu pentingnya semayang. Dan jangan kamu daripada orang musyrikin. Jangan kamu orang musyrik. Takut pada Allah, kembali pada Allah, takut pada Allah. Hendaklah kamu disemayang, jangan kamu jadi orang musyrikin. Sama ada syirik yang jali, syirikkan Allah, ataupun hati ni buat kerja nak menunjuk ke orang. Ada hati nak menunjuk ke orang bah. Itu kadang dia mari hati kita. Dia berasa apa semua. Jangan syirik lillahi ta'ala. Itu. Nak cakap senang tapi payah nak buat ni. Baik. Maka maknanya nabah kembali kamu kepada Allah dan takwa itu takut akan Allah. Arti iqamatus salat itu mendatangkan dia atas wajah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu. Jadi kita berhenti tu dan lagi firman-Nya qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa a'malan salihah sa'adatan daran wa sumhawati ma'an rizqin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.